Tempat sejuk yang kau pergi untuk healing ni sebenarnya ditemui secara tak sengaja dan pernah hilang hampir 40 tahun. Cameron Highlands, sejarah dia bermula dari hutan Pahang yang dulu belum dipetakan. Tahun 1885, William Cameron ditugaskan untuk buat pemetaan tanah tinggi. Dia dibantu penunjuk jalan tempatan, termasuk orang Melayu dari Pahang dan Riau yang dalam rekod lama dirujuk sebagai Kulop Riau. Merekalah yang bawa laluan merentasi hutan tebal yang tak ada peta waktu itu. Dari perjalanan itu, lahirlah kawasan yang kita kenal hari ini sebagai Tanah Rata. Namun selepas penemuan itu, kawasan ini tidak terus berkembang. Ia seakan terbiar dalam sejarah hampir 40 tahun. Pada tahun 1929, John Archibald Russell membuka ladang teh besar dan Cameron Highlands mula berkembang semula sebagai kawasan pertanian tanah tinggi. Dan hutan mosi di sini sudah wujud berjuta tahun. Cameron Highlands bukan sekadar tempat sejuk, tapi hasil perjalanan, penemuan, dan sejarah yang tak semua bahagiannya sempat diceritakan.